hari terakhir Liga Super 2024-2025 KL. So now kita gerak sebab ada KL Fan Fest. Semalam aku dah pergi tengok training session. Hari yang berat. Dia macam vibe dia beza lah. Vibe dia memang aku rasa macam pengakhiran sesuatu. Kita apalah, jom kita gerak. Sampai vibe dia memang vibe tak best, vibe sedih, vibe macam pengakhiran something. Aku pakai t-shirt dulu sebab ada nak buat podcast sikit. Dan tapi jersey bawa. So jom. So korang kalau nak beli jersey rare boleh beli dengan abang ni. Abang ni legend. Pegang dia boleh. Lepas tu dia selalu kalau benda tak keluar lagi dia dah ada dah. Dia ni macam sikit benda ni. Ini Lotto, Nike. Sebab aku punya tema hari ni tema rokok. Tunjuk mesti lah rasa kita kalau di season ni kan nak ada proper striker, some insight that I can share with you because I was helping the coach. kecil-kecil je dulu. So aku dah buat jersey. So reveal. So aku memilih nama Kamal Azizi bukan setakat untuk season ni saja, tapi untuk sejak dia join, dia adalah player yang aku cukup minat lah. Dia player yang cukup konsisten, sentiasa beri yang terbaik. So aku memilih nama Kamal Azizi untuk ni sebab dia tak main Shopee Cup itu. So tak boleh lah macam nak buat tak cantik. Tapi kabarnya dia akan pakai malam ni akan pakai jersey ni. So akhirnya aku buat nama Kamal Azizi. Paulo. Paulo. Come on, Captain! Single season scoring record. Shot. JJ! Kita habis record podcast. Now aku nak simpan barang dalam kereta dan kita tukar jersey. Dah tukar. Finally kita menyarung jersey third kit. Tinggal nak pakai t-shirt dengan jaket saja. Tu mungkin nanti kita travel kita pakai. Simpan dulu. Set Kamal Azizi. So macam biasa ada good luck untuk player sebelum game. Tapi berat sebab baru je tengok IG post daripada Paulo bagi hint dia akan meninggalkan pasukan. Ketuk dek, ketuk. Yo. Sekarang hujan. Kita akan menangisi satu cerita yang akan tutup hari ini.
last game tu ramai player. Kesian. Nampak dia effort dia. So penalti tak. Dia macam body Brandon. Kalau penalti, kita tengok Paulo ambil. Ada peluang, ada peluang. So apa result dia? Ada. Okay. Tak ada. Zafri score. Siku Raf, siku. Zafri dua kali Zafri score hari ni. Back to back, let's go. Come on boys, last 45 minutes for the team. Ayo. Ya Allah, kenapa lah tempat orang macam ni? Even last game pun KL tak boleh nak bagi menang dengan tenang. Tetap nak bagi fans nervous. Astagfirullah.
Gol Paulo. Mungkin kan ni gol terakhir Paulo bersama Lupo. Gol pasukan Kuala. Kimi pula gol. 4. Let's go. Thank you, Paulo. Believe, yeah, that's the most important thing.